beliau punya kelesuan dan tahap mengantuk itu adalah moderate lah. Patutnya kena normal. Tapi dah moderate. Lepas tu kita dah ada baseline report dan kita dah ada draft yang telah dituliskan yang menunjukkan bahawa close loss, maksudnya mata hampir menutup. Itu mengikut piawaian antarabangsa. Right? Kita ada banyak analisis yang kita buat di sini. Okay? Dan sekarang tuan, apa yang kita nak buat dengan kita bagi intervensi 5 minit, lepas tu kita cuba balik. Semua ada tak dia turun ke tidak? Maksudnya dia kena turun tuan, dia kena turun daripada 4 mungkin ke 1 atau 2. Untuk Ops Selamat kali ini, kita berkolaborasi dengan Persatuan Sleep Apnea Malaysia dan bersama-sama kita pada hari ini juga Presiden dia sendiri, Profesor Dr. Louis, yang membantu kita untuk memberi nasihat kepada pengguna-pengguna jalan raya melihat kadar kelesuan dengan pengukuran biometrik yang disediakan di setengah tempat RNR dalam sepanjang Ops Selamat kita pada kali ini.